Ringgit yang dulu kita diserang bertubi-tubi, ringgit jatuh. Sekarang bila ringgit mengukuh, tak sebut sepatah pun. Bagaimanakah kerajaan mengukur keberkesanan pelaksanaan dasar ekonomi madani selepas tempoh 18 hingga 24 bulan serta usaha-usaha pengukuhan yang sedang dan akan dilaksanakan bagi memastikan dasar tersebut benar-benar mencapai matlamatnya? Tahun ini, Januari sehingga September, meningkat 4.4%. Tuan Sri Pertua, ini dalam keadaan ekonomi yang belum menentu, terutama akibat daripada pengenaan tarif oleh Presiden Donald Trump. Tapi masih meningkat kira-kira kepada 2.24 triliun ringgit. Ringgit yang dulu kita diserang bertubi-tubi, ringgit jatuh. Sekarang bila ringgit mengukuh, tak sebut sepatah pun. Ini masalah dia. Jadi sekarang ini, hari ini RM4.16 ketimbang $1. Best performing currency in Asia. Ukurannya itu ditentukan bukan oleh kita, oleh penafaran kredit yang kekal positif. S&P Global Ratings, Moody's Ratings mengekalkan penarafan kredit negara masing-masing A- dan A3. Maknanya tinjauan stabil dan kukuh.